Azalia binti Amnain dari Grow Maestro TV Channel TV PSS SK Sultan Amar. Saya dari kelas 4 Ilmu Wajah. Hari ini Ahad bertarikh 20 hari bulan 8 2023. Pada episod kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah Sekolah Kebangsaan Sultan Amar atau dikenali sebagai SKSO. Mari sama-sama kita saksikan. Jom! Pada tahun 1956, sekolah ditubuhkan dengan nama Dungun English School, DES. Bahasa pengantar pada masa ini adalah bahasa Inggeris. Pada peringkat awal penubuhannya, sekolah ini hanya mempunyai 2 buah bangunan dengan 3 kelas. Dikenali sebagai kelas Standard 1, Standard 3 and Special Malay Class 1. Bilangan murid muda adalah seramai 119 orang. Pada tahun 1963, sekolah dibahagi 2 kepada Dungun English Primary School dan Dungun English Secondary School. Kemudian, pada tahun 1982, sekolah ditukar nama dengan Sekolah Rendah Sultan Amar. Bahasa pengantar Bahasa Malaysia. Pada tahun 1997, sekolah ditukarkan nama dengan nama Sekolah Kebangsaan Sultan Amar. Nama SK Sultan Amar telah diguna pakai sehingga sekarang. Jadi, sebagai murid SK Sultan Amar, kita perlu mengetahui sejarah sekolah kita. Sekolah kita kebanggaan kita. Sekian sahaja laporan daripada saya. Saya Nur Zara Azalia binti Amnain melaporkan untuk Maestro TV. Bye-bye.